Baru-baru ini, satu kejadian berlaku di lapangan terbang di Itali. Seorang pakcik warga Cina yang sedang beratur di laluan manual untuk pemeriksaan imigresen kerana menunggu terlalu lama, menjadi emosi dan menjerit. Orang Cina adalah bangsa yang hebat. Kita orang Cina bangsa besar, kenapa dilayan macam ini? Orang asing lain tak kena pun, kenapa hanya orang Cina yang diperlakukan kedekut dan keras? 2 orang saja uruskan, kami berdiri di sini 2 jam, keluarga menunggu di luar. Semua orang bersuara, mereka langsung tak anggap kita manusia? Betul, 2 kaunter untuk orang Cina, tapi pelancong lain semua dah lepas. Ini diskriminasi. 2 orang urus ramai orang, buat kerja sengaja perlahan, dan ulang periksa dokumen kami berkali-kali. Pasport Cina dan permit tinggal kami, bukankah itu juga manusia? Kemudian 2 orang pegawai datang, pakcik tersebut mula bercakap dengan mereka dalam bahasa Itali, sambil masih menjerit. Kita orang Cina adalah bangsa yang hebat. Bagaimana boleh diperlakukan begini? Ada netizen mengejek. Seumur hidup tak pernah keluar negara. Sekali keluar terus runtuh pandangan dunia, baru tahu bumi bukan berputar mengelilingi kau. Ada juga yang berkata, dari gaya, sikap dan cara bercakap pakcik itu, nampak dia dulu mungkin seorang pegawai atau orang yang biasa dapat layanan istimewa. Jadi dia rasa apa-apa urusan dia mesti diberi keutamaan. Selain itu, dalam satu video yang tular, seorang pelancong Taiwan disangka sebagai orang Cina oleh pegawai imigresen, lalu diminta menunjukkan visa. Dia dengan tenang menjawab, saya dari Taiwan. Pegawai itu serta-merta membenarkan dia lalu tanpa sebarang pemeriksaan tambahan. Netizen menjelaskan, pemeriksaan imigresen Itali yang perlahan bukanlah sesuatu yang baru. Sebabnya sangat mudah, pasport Cina tidak ada kemudahan bebas visa, jadi hanya boleh melalui laluan manual. Sementara Taiwan, Korea, Jepun dan negara lain sudah boleh melalui e-gate automatik, hanya mengambil masa beberapa saat. Ditambah pula terdapat kes di mana pelancong Cina tinggal lebih masa dan tidak pulang, menyebabkan pemeriksaan untuk pemegang pasport Cina menjadi lebih ketat. Jadi, ini bukan diskriminasi, tetapi perbezaan dari sudut sistem dan tahap kepercayaan. Ada juga yang berkata, ramai pelancong Cina apabila melihat orang lain cepat tetapi diri sendiri lambat, mereka terus menganggap diri sedang disasarkan. Ini sebenarnya adalah sejenis reaksi mental teraniaya. Apabila seseorang perlu menjerit, orang Cina adalah bangsa yang hebat untuk mempertahankan maruah, mungkin itu sebenarnya menunjukkan rasa tidak yakin dan kebimbangan dari dalam. Tetapi semua orang pun tahu, orang Cina jadi begini juga kerana ditimpa kesan pemerintahan Parti Komunis Cina, PKC. Dalam setahun kebelakangan ini, jumlah rakyat Cina yang melancong ke Jepun semakin meningkat. Berdasarkan data terbaru daripada agensi pelancongan Jepun, Jinto, hanya dalam 8 bulan pertama tahun 2025 saja, Jepun menerima 28.38 juta pelancong, dan lebih 6.71 juta daripadanya adalah pelancong Cina. Jepun sekali lagi menjadi destinasi pelancongan paling disukai oleh orang Cina. Namun pada masa yang sama, pelancong Cina juga menimbulkan banyak kontroversi. Pada awal tahun ini, satu kes pelancong dari Cina yang merosakkan kemudahan di sebuah onsen Jepun kembali mencetuskan perhatian. Baru-baru ini, onsen Inamuragasaki, salah satu lokasi terkenal, telah menampal satu notis di dalam fasiliti mereka. Dalam kenyataan tersebut, pada 29 Januari pada waktu pagi, seorang lelaki warga Cina melanggar peraturan mandian. Dia tidak membilas badan sebelum masuk ke kolam, dan dia juga meletakkan tuala ke dalam air panas. Ketika pelancong lain menegurnya, lelaki ini tiba-tiba hilang kawalan dan dia menuang 2 liter sabun mandi ke dalam kolam, menyebabkan air onsen tercemar teruk. Selepas itu, dia menggunakan bahasa Inggeris untuk berdalih bahawa dia hanya tahu cakap bahasa Cina, menafikan dia berniat jahat, lalu terus meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, ada pengunjung melaporkan kulit terasa tidak selesa. Selepas pihak onsen membuat pemeriksaan, air disahkan tercemar. Pihak pengurusan terpaksa menutup kolam, menjalankan kerja pembersihan dan menggantikan air sepenuhnya. Air onsen di Inamuragasaki adalah salah satu daripada hanya 2 sumber air mineral bikarbonat sejuk di dunia. Warnanya keemasan dan dikenali sebagai air emas, sangat bernilai. Selepas kejadian itu, pihak pengurusan menampal notis bahasa Cina dan bahasa Inggeris, mengingatkan pelancong asing supaya memahami peraturan dan menjaga adab asas sebelum mandi. Menurut pakar isu Cina,
Memang ada sebahagian pencipta kandungan dari China yang sengaja buat kecoh di luar negara demi like dan trafik. Kelakuan tidak beradab ini bukan sekali dua berlaku, dan ia mengumpul imej negatif terhadap orang Cina di mata dunia. Sebenarnya, ini adalah hasil kerosakan budaya di bawah sistem CCP, bukan sifat sebenar orang Cina tradisional. Dahulu, orang Cina menjunjung etika dan moral, pentingkan budi pekerti. Sekarang masih ada orang yang cuba mengekalkan nilai tersebut, contohnya pengamal Falun Dafa, Falun Gong, yang berpegang pada sejati, baik, sabar, mereka memperbaiki hati, dan mencerminkan kemanusiaan yang baik. Baiklah, inilah cerita hari ini, sila bagi like, share, dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.